Berapa income yang selesa kalau nak makan ayam gepuk Tok Global setiap hari? Masa kedai ni baru buka dulu, aku pun antara orang yang memang almost setiap hari makan ayam gepuk ni. Bini aku pun dah naik pening juga. Menu yang aku selalu order adalah set A, ayam kepak sambal biasa. Bila minta sambal biasa ni, dia akan bagi kacang yang warna putih tu. Berapa income yang selesa kalau nak makan ayam gepuk Tok Global setiap hari? Jom kita breakdown. Harga set ni RM11.90 kalau tak silap. Lepas tu kita add on juga keropok, harga RM1. Makan pedas-pedas ni sulamkan dengan air extra jus anggur, harga RM4.70. Memang syahdu. Total up cost sekali makan untuk seorang RM17.60. Tiap kali makan aku akan habiskan dulu dia punya kuah kacang warna putih tu supaya kita dapat refill yang baru. Itu yang bestnya Tok Global ni, nasi boleh refill, kuah boleh refill, sambal pun boleh refill. Jadi kalau nak makan sebulan RM17.60 kali dengan 30 hari, persamaan RM528 sebulan. Berapa income yang selesa kalau nak makan Tok Global 30 hari direct? Kalau nak gunakan 30% saja daripada income, sebulan income kena ada RM1,360. Kalau nak gunakan 20% daripada income, sebulan income kena ada RM2,640. Gepuk Tok Global ni memang sedap, tapi kalau setiap hari kau bedal dan bergoreng minyaknya, garam, MSG, secara tak langsung kau akan mempercepatkan proses pertukaran alam secara alami.